Kali ini kita buat review yang ringkas sahaja. Cuaca hari ini sangat baik dan kita sedang memandu ke tempat yang nyaman bersama sebuah kereta cabriolet yang kecil yang dikuasakan oleh enjin 2 liter turbo. Bunyi dia boleh tahan, best. Oh. Tak ada pedal shifter, gear automatic, tapi masih lagi seronok, banyak sensasinya di sini. Jom kita review Mini Cooper S Convertible. Okey, jom kita slow sikit supaya bunyi angin tak kuat sangat. Jadi ini adalah sebuah kereta yang langsung tidak praktikal kalau anda mencari ruang boot yang besar dan sebagainya. Ini bukanlah keretanya. Ruang boot dia memang kecil, bukaan dia pun pelik. Dia ada cara untuk buat bukaan boot tu lebih besar, tapi secara ringkasnya boot dia langsung tidak praktikal. Tapi pedulikanlah benda tu Itu bukan sebab anda beli kereta macam ni. Ini adalah sebuah kereta yang anda akan beli untuk keseronokan sahaja. Jadi pada saya lah, ini adalah sebuah kereta weekend, a weekend car on easy mode. Kenapa easy mode? Sebab dia automatic sahaja dan gearbox automatic dia ni, pedal shifter pun tak ada. Jadi kita tekan je lah dan mengharapkan yang terbaik. Dia senang nak bawa, dia tangkas dan dia punya rupa pun boleh mengundang banyak senyuman ke mana sahaja kita pergi. Jadi dia comel lah. Dan walaupun rupa dia comel, nasib baik dia punya enjin tak comel sangat Jadi dia bagi kita satu enjin 2 liter turbo yang dipadankan dengan transmisi DCT 7 kelajuan. Jadi bunyi dia pun seperti ini, boleh tahan, best. Rasanya bunyi dia sama je macam Cooper S yang lain, tapi disebabkan kita boleh buka bumbung dia, sensasi dia memang jadi lebih ekstrim lah. Boleh layan habis bunyi blow off valve, bunyi exhaust, semua kita boleh dengar. Dan kalau anda nak tahu pasal enjin dia, enjin 2 liter turbo dia menghasilkan 204 PS dan 300 Nm torque. Berat kereta ini lebih kurang 1380 kg. Dan kalau kita lihat convertible yang ada di Malaysia, ada kereta ini, ada kereta Miata, ada kereta MG Cyberster. Tapi ketiga-tiga kereta ini sifatnya sangat berbeza lah. Ada yang front wheel drive, ada yang elektrik, ada yang rear wheel drive. Jadi semuanya lain-lain. Tapi kalaulah anda nak tahu juga power kereta ini, ia lebih tinggi daripada power kereta Mazda Miata. Tapi kalau kita kira power to weight ratio, Mazda Miata punya power to weight ratio lebih tinggi daripada kereta ini. Mazda Miata juga adalah sebuah kereta rear wheel drive lah. Ini adalah sebuah front wheel drive. Jadi sangat berbeza lah. Kalau anda lihat Miata, mungkin anda takkan lihat kereta ini. Dan kalau anda sedang shopping untuk kereta ini, mungkin anda tak terfikir pun untuk Mazda Miata. Tapi apa yang pasti, kereta sebegini memang cukup seronok untuk kita pandu pada jalan yang berliku-liku seperti ini. Dan Mini ni, sebab dia front wheel drive, memang rasa sangat grippy Dan dia punya steering ni pun boleh tahan, tangkas, memang cepat. Cuma mungkin sebab dia punya wheelbase ni pendek kalau kita agresif dengan steering ni, memang boleh rasa ekor dia boleh pergi sikit. Jadi ada sedikit faktor keseronokan di situ. Bukanlah grip semata-mata. Boleh je kalau kita nak agresif, tapi kita bertenang sikit lah. Kita bawa santai sahaja, kita enjoy suasana yang nyaman seperti ini Dan saya dah pandulah kereta seperti Countryman, Aceman, Cooper 5-door, Cooper 2-door yang hardtop. Saya selalu tercari-cari dia punya rasa go-kart yang selalu dikatakan tu lah. Dan saya rasa lah, inilah kereta Mini yang paling tulen dia punya rasa go-kart tu. Tambah-tambah lagi sebab dia punya wheelbase cukup pendek, dan kita boleh buka bumbung macam ni, memang rasa sangat raw Memang boleh rasa semua sensasi. Kereta tak laju, kereta tak ada transmisi manual pun. Ini adalah automatic sahaja. Pedal shifter pun tak ada. Tapi dia boleh bagi satu perasaan yang raw ini. Cukup best, cukup puas hati. Dan kalau anda mencari rasa go-kart yang selalu dikatakan oleh Mini tu, anda akan jumpa
pada model yang ini. Okey, jadi apa yang tak best pasal kereta Mini Cooper Convertible ni? Jadi anda boleh lihat sendirilah, sedang kita memandu, sekejap redup, sekejap panas. Memang kereta convertible kurang sesuai sikit lah untuk cuaca kita. Tapi ada kalanya yang kita dapat peluang untuk buka bumbung seperti ini, memang layan, memang best. Dengan udara nyamannya, dengan boleh layan bunyi enjin dia lagi, ni memang sensasi yang menyeronokkan. Saya rasa kalau kita bawa Mini Cooper two door yang hardtop, masih lagi ekstrim, cuma sensasi dia tidak di amplify sebegini jadi memang best. Cuma yalah, kadang-kadang tu panas ya. Okey, seterusnya yang lebih berkaitan dengan pemanduan. Apa yang tak best pasal Cooper S Convertible ialah walaupun dia ada 7 speed DCT, dia tidak bagi kita pedal shifter jadi saya tengah dalam mode go-kart ni dah kira agresif juga, tapi ada kalanya tu kita nak lebih kontrol ataupun mungkin kita nak pandu dengan gaya tersendiri kita, dengan kita punya level agresif yang kita suka, kurang sikit lah dari aspek itu. Bunyi dah cukup best, dia punya sensasi angin semua pun dah cukup best. Kalau boleh, bagilah pedal shifter. Dan berkaitan dengan ketiadaan pedal shifter ni juga sebenarnya kereta Mini Cooper yang baharu ni, generasi F66, F67, sebenarnya dia dah menjingkirkan pilihan transmisi manual. Jadi ini macam berita sedih sikit lah untuk mereka yang driving enthusiast, yang mereka yang minat dengan memandu. Jadi kalau tak tu ada manual dengan bumbung terbuka, raw lah, memang probably the best experience yang kita boleh dapat dalam satu kereta Mini Cooper. Jadi sekarang dah tiada Okey, lagi satu perkara yang mungkin ada sesetengah daripada kita takkan suka adalah dia punya pelarasan kerusi driver ni adalah pelarasan yang manual. Jadi ini macam rasa slack sikit. Tapi kalau kita lihat kereta ini dari perspektif satu kereta sport atau satu kereta yang fun, sebenarnya banyak je kereta yang sport yang fun pada lingkungan harga ini pun bagi kita kerusi yang manual sajalah. Jadi apa, kereta hari tu saya baru je pandu Subaru WRX yang manual, dia pun ada pelarasan manual. Kereta GR Corolla, kereta GR Yaris pun pelarasan kerusi dia manual. Jadi satu masalah yang kecil je sebenarnya, cumanya bila Mini Cooper ni dia dah singkirkan pilihan manual, pada saya dia dah macam masuk satu teritori yang lain lah. Satu teritori kereta yang lebih open Kalau tak tu dia jadi macam satu kereta yang untuk hardcore driver lah dengan bumbung terbuka, dengan transmisi manual, dengan wheelbase pendek apa semua, kira boleh tahan hardcore sebenarnya. Bila dah jadi auto sahaja, pada saya kurang hardcore, dan alang-alang dah kurang hardcore, bagi je lah pelarasan kerusi yang elektrik. Tapi dia punya kerusi ni cukup selesa lah, anda boleh nampak sendiri, memang sangat supportive. Walaupun tak boleh dilaraskan, dia punya headrest ni memang very supportive, sangat best, tak keras sangat. Ergonomics memang on point lah, walaupun cara Mini ni dia simple Okey, apa lagi yang tak best pasal Mini Cooper Convertible? Ini mungkin satu benda yang sahajalah untuk semua Mini yang baru. Ada kebanyakan kita mungkin susah nak faham yang ini adalah trim premium Jadi kita punya idea pasal premium selalunya adalah dengan leather dengan soft touch dan sebagainya. Tapi dalam Mini Cooper ni tak kisahlah Aceman ke, Countryman ke, Cooper ke, dia bagi kita trim yang sebegini, trim fabric ni. Dan sebenarnya ni adalah satu fabric yang recyclable, easily recyclable, ataupun dia pun dibuat daripada bahan yang dikitar semula. Jadi ini adalah gaya Mini. Pada saya, dia bagi kita satu novelty, dia bagi kita satu kelainan. Tak kala kebanyakan kereta rekaannya sama je, terutamanya rekaan dalaman kan, skrin yang besar satu, lepas tu soft touch sikit sini, belakang steering tak ada meter cluster ke, benda tu dah biasa lah. Jadi agak
seronok bila kita melihat rekaan Mini ni. Dia bagi kita satu skrin yang piring ni, yang penuh. Dulu dia pun memang head unit dia bulat, tapi skrin dia petak. Sekarang ni dia dah penuh bulat ni. Pun sama juga, kita juga dapat lihat dalam kereta Countryman, Aceman, sama je. Pada saya suka dengan dia punya novelty ni. Dia punya novelty, dia punya simplicity ni boleh dihargai. Satu benda yang mungkin kita nak tunjuk sekarang tapi tak boleh adalah dia punya ambient lighting lah. Jadi ambient lighting dia adalah jenis yang projector. Tu pun satu novelty. Dan lain-lain jugalah kabin ni, banyak je benda. Dia punya armrest ni pun, armrest dia simple je. Dia punya center console pun nampak simple, nampak mungkin ada orang yang akan kata dia punya rekaan ni nampak kasar, tapi dia sebenarnya quirky. Dia quirky, dia refreshing, dia lain lah. Dan seronok melihat kelainan tatkala kebanyakan kereta hanya cuba untuk kelihatan seperti kereta yang lain. Rupa Mini ini memang cukup ikonik walaupun bonjolan pada bonetnya sudah tidak seketara yang dahulu. Rekaannya cukup mudah untuk dikenali. Saiznya kecil menjadikannya cukup lincah walaupun di dalam kawasan bandar. Walaupun hanya dilengkapi 2 pintu sahaja, ada 4 tempat duduk dalam kereta ini, cukup sekadar untuk membawa anak-anak yang masih kecil untuk berjalan pada hujung minggu. Baik, itu sahaja untuk video kali ini. Macam biasa, kalau anda suka dengan video ini, bolehlah kasih like, share dan juga subscribe ke channel YouTube kami. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Di situ ada panduan membeli kereta serta berita otomotif terkini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.